Sebab tu kita lihat kubur sunyi. Demikian sifat kubur. Ada orang mari jumpa saya, nak cadang supaya kubur-kubur di Perlis ni dibubuh rumput kapet, bagi elok sikit supaya orang kubur rasa selesa. Dia bukan kehidupan itu. Bubuh kipas kat atas aircon bagi duk sejuk bawah, dah. Kalau boleh duk tuang air atas kubur, orang bawah jadi sejuk, kita tuang sehari 3-4 tung, sejuk dah. Bukan itu. Itu dunia barzakh, alam yang lain yang tidak seperti yang ada dalam kehidupan dunia ini. Yang hanya boleh menyelamatkan mereka ialah doa kita. Doa kepada ibu bapa kita, doa orang iman. Dan kita, siapapun di kalangan kita, kita tahu tentang alam kubur. Saya tahu, cakap pandai, tuan-tuan mungkin tahu juga. Tetapi kita tidak akan merasainya, melainkan kadang-kala apabila ada orang yang sangat kita sayang yang pergi dulu. Ketika itu kita berfikir tentang kubur, tentang kehidupan. Mungkin disebabkan kerinduan kita kepada orang yang pergi. Lalu kita berfikir, bila aku dapat mengikutinya. Jika kematian itulah yang menjadi syarat untuk bertemu kekasih, maka kita mengimpikan kematian. Maka kematian selalu mengingatkan manusia, Allah jadikan fulan mati, fulan mati, fulan mati. Tapi demikian agama mengajar konsep ini kepada kita. Mereka memerlukan doa kita. Mereka tak boleh buat amal ibadat dah. Kalau kita pula duk minta tolong, tolonglah anak saya demam. Wahai wali sekian, anak saya demam. Kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna itu? Dah memang kita minta tolong ke Allah, tapi kita minta tolong melalui orang kubur. Oh, samalah duk minta tolong. Semua agama lain pun Tuhan satu juga, tapi dia melalui channel jelmaan-jelmaan Tuhan. Agama hatta Nabi SAW yang selalu kita sebut bila orang kata Masya Allah wa bima syi't, dengan apa yang Allah dan engkau kehendaki wahai Rasulullah, ajaltani lillahi nidda, kau jadikan aku sekutu Allah. Qul bima sya Allah wahdah, katakan apa yang Allah kehendaki, Allah saja. Tauhid yang dibulatkan. Maka daripada hadis ni, maka kita faham bahawasanya seorang